Pernah tak tengok video yang korang rakam sendiri tu rasa macam kenapa flat sangat? Warna tak pop dan tak nampak macam video content creator lain? Saya yakin korang tahu jawapannya. Color grading. Tengok ni, beza gila kan? Video yang sama tapi bila kita inject sikit color grading, terus rasa macam filem Hollywood jadi Cinematic Pro. Hari ini saya nak bongkar A to Z rahsia color grading menggunakan CapCut Mobile. Kita akan belajar dari zero sampai korang boleh buat look yang cinematic macam pro, semua guna CapCut Mobile je. Tonton video ni sampai habis untuk upgrade skill korang sebab ramai editor CapCut hanya tahu guna brightness dan kontras. Tapi untuk nampak Cinematic Pro, korang kena kuasai setting tersembunyi seperti HSL dan Graph. Kalau korang skip, korang akan terlepas panduan langkah demi langkah menggunakan setting Pro ini yang membezakan video biasa dengan video berkualiti tinggi. Jom kita mulakan. Senang cerita, color grading ni adalah proses kita ubah warna dalam video. Bukan sekadar bagi cantik, tapi kita nak bagi dia beremosi dan beridentiti tertentu. Fungsi dia ada 3. 1. Meningkatkan kualiti visual. Warna jadi lebih kaya, detail tak hilang. 2. Menetapkan mood. Kita boleh set nak warm ke, nak cool ke, nak dramatik ke. 3. Memberi cinematic look. Kunci kepada kualiti video macam filem-filem besar. Okey, jom kita buka CapCut, start new project dan masukkan footage korang. Saya assume korang dah trim clip tu. Sekarang, kita fokus bab color grading. Adjustments asas. Kunci color grading. First step, klik footage korang dan cari menu adjust. Inilah rumah besar untuk color grading. 1. Brightness dan contrast. Brightness. Senang cerita, nak cerah ke gelap. Kalau video korang gelap sikit, naikkan brightness sedikit. Kalau terlalu cerah, korang turunkan sedikit. Contrast, ini penting. Contrast kawal beza antara area paling terang dan paling gelap. Nak nampak sharp dan dramatic, naikkan kontras sikit. Kalau nak nampak soft sikit, kita turunkan sedikit. 2. Saturation dan brilliance. Saturation, kekuatan semua warna dalam video. Jangan naik tinggi sangat, nanti warna nampak fake dan pecah. Saya cadangkan main sekitar 10 hingga 20 je. Brilliance, ia membantu mengeluarkan perincian dalam kawasan shadows tanpa terlalu overexposing kawasan highlights. 3. Highlight dan shadow. Ini signature kepada cinematic look. Highlight, kawal area paling terang macam langit, lampu atau permukaan yang memantul. Kalau area terang tu terlalu silau, turunkan highlight sedikit untuk keluarkan detail di situ. Shadow, kawal area paling gelap. Kalau shadow terlalu pekat, naikkan shadow sedikit untuk recover atau keluarkan detail yang tersembunyi. 4. Temperature. Ini yang set mood utama. Naik ke kanan jadi warm sesuai untuk nuansa sunset. Turun ke kiri jadi cool sesuai untuk moody atau malam. Adjustments Pro, HSL dan Graph. Okey, dah ready nak jadi pro? Kita masuk menu power untuk kawalan warna yang lebih tepat. 1. HSL. HSL ni best gila. Dia bagi kita kawal setiap warna dalam video secara individual. Contoh, kita nak ubah warna signboard je. Warna baju tak nak kacau. Dalam HSL, ada 3 slider untuk setiap warna. Hue, iaitu jenis warna. Nak tukar warna biru baju ni jadi science sikit. Guna hue. Saturation, iaitu kekuatan warna. Nak matikan warna merah di signboard kiri tu, turunkan saturation warna merah. Lightness, iaitu kecerahan warna. Nak bagi warna kuning signboard kanan tu lagi bright, naikkan lightness warna kuning. Nak buat teal and orange look, pergi slider blue atau cyan, adjust hue dia ke arah teal. Kemudian, pergi ke slider orange atau red untuk kawal warna kulit. Jangan kacau hue, tapi adjust lightness sikit supaya kulit nampak pop tapi tak pucat. 2. Graph.
Ini paling advance. Graf ni bagi kita kawal highlights, midtones dan shadow dengan lebih precise lagi. Lengkungan ni ada 4 channel: white, red, green dan blue. Teknik S-curve. Untuk cinematic look, biasanya kita buat lengkungan S-curve sikit dekat channel white. Maksudnya, kita naikkan titik highlight dan turunkan titik shadow. Ini akan tambah kontras dengan lebih baik. Teknik moody look. Guna channel blue. Turunkan hujung highlight sikit dan naikkan hujung shadow sikit. Kesan dia, ia akan add warna biru jadi cool shadow dan add kuning jadi warm highlight. Terus video korang jadi cinematic dan deep. Filter. Okey, bila semua adjustments dan curve dah perfect, barulah kita tambah filter. Filter ni macam topping je. Dia complement kerja keras kita tadi. Jangan guna filter 100%. Filter CapCut ni banyak yang overpower. Turunkan intensity dia. Kalau adjustment korang dah bagus, letak 30 ke 50% je. Pilih filter ikut tema. Outdoor, cari dalam kategori landscape. Mood film atau sedih, cari dalam movies atau retro. Jadi, inilah perbezaannya before versus after. Jauh beza kan? Okey guys, itu saja sharing saya pasal rahsia color grading CapCut Mobile hari ni. Cuba praktis SSL dan graf tu selalu. Nanti confirm korang jadi pro. Jangan lupa like, share video ni dan subscribe channel saya kalau nak lagi banyak tips editing simple tapi power. Catch you guys later.